kadar kemiskinan Tegar Negara mencatat penurunan ketara daripada 0.2% pada 2022 kepada 0.09% pada 2024. Menurut Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha kerajaan menoktahkan kemiskinan Tegar. Beliau berkata kejayaan itu hasil pelbagai inisiatif merentas kementerian dan agensi yang memberi tumpuan kepada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Usaha tersebut juga seiring dengan matlamat meningkatkan mobiliti sosial menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Pemberian sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah yang dimulakan sejak tahun 2023, peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit bagi tahun 2026 adalah yang tertinggi dalam sejarah. Pelaksanaan inisiatif Payung Rahmah yang dimulakan sejak tahun 2023 dengan peruntukan tahun 2026 sebanyak 600 juta ringgit. Penyediaan pelbagai bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada lebih 560,000 isi rumah merangkumi keluarga miskin Tegar, OKU dan warga emas dengan peruntukan sebanyak 3.1 bilion ringgit dan pelaksanaan program sejahtera madani